Minyak mentah dari laut kita kualiti tinggi. Ya, so minyak kita mahal dari minyak orang lain. Betul. So sebab tu minyak kita sesuai untuk jet dan kapal terbang kan. Yang ni, sebelum sampai kat situ, kita kena tengok dulu orang minyak ukur kualiti minyak kita macam mana. Minyak mentah kita ni jadi berkualiti sebab dua benda. Konten sulfur rendah gila dan density dia ringan nak mati. Dalam bahasa report EIA, dia panggil minyak kita paling manis dan paling ringan. Tengok graf ni, minyak kita kat ujung ni, compare dengan negara-negara lain. Nama rasmi minyak manis kita ni Tapis Blend. Disebabkan minyak tapis kita sulfur rendah, jadi orang berebut sebab mudah nak proses jadi minyak akhir macam diesel dan petrol. Tak payah keluar duit banyak nak tapis sulfur teruk. So proses tu akan jadi murah gila, membuatkan demand kepada minyak kita dari refinery luar tinggi. Maka harga kita boleh jual mahal, untung lebih berlipat kali ganda. Kita jual minyak kita yang elok ni untuk refinery negara luar macam Thailand, Japan dan Australia. So depa-depa ni guna untuk minyak kapal terbang lah kan, atau sebab minyak kita minyak premium. Boleh jadi, tapi satu benda yang kena tahu, minyak kapal terbang tak indicate dia mai dari minyak mentah yang lagi elok dari minyak petrol. Kita kena faham gambar crude oil fractional distillation ni dulu. Bila minyak mentah tu kilang refinery kita bakar, macam mana kita rebus air nak masak Maggi, dia jadi wap kan bila mendidih. Senang cerita, ni ranking wap tu. Tapi ni minyak lah instead of wap air. Atas sekali minyak ringan, bawah sekali minyak pekat dan minyak paling berat. Atas sekali gas dapur rumah kita, bawah sekali minyak buat tar jalan. Kalau tengok kat sini, minyak kapal terbang tu duduk di tengah-tengah. Nama kerosin, bawah dari petrol, atas dari diesel. So untuk kata minyak kapal terbang lagi elok dari minyak petrol, tak berapa kena. Nak kata minyak kapal terbang lagi mahal based on yang ni saja pun tak kena. Sebab minyak kapal terbang kalaupun dia jadi mahal, bukan sebab sifat dia lepas distillation, tapi sebab dia kena lalu tapisan tambahan dan campuran bahan lain untuk buat dia jadi sesuai guna untuk kapal terbang. Ada kena buah anti rusting lah, anti icing lah, macam-macam. Sebab kalau tak, dia jadi minyak tanah lah. So minyak mentah kita jadi mahal bukan sebab dia jadi minyak kapal terbang, tapi sebab dia mudahkan kerja untuk buat minyak-minyak yang ramai orang guna, macam petrol, diesel dan minyak kapal terbang dan gas memasak kat dapur. Tapi dah kalau kita eksport keluar minyak kita yang elok gila ni sebab boleh jual mahal untuk dapat untung lebih. Minyak kita banyak sangat ke?